Jangan kongsi keluarga kita. Jangan share. Ni anak saya nombor 1. Alhamdulillah, tak sangka anak saya SPM baru ni dapat 10A daripada 9 subjek. Mak ayat kau. Macam mana kau boleh dapat pecahan tak wajar tu? Kan? Dah lama kau tak dengar ayat pecahan tak wajar tu kan, masa matematik dulu kan. Pecahan tak wajar. Pun salah print, terprint lebih jadi 10 daripada 9. Bayangkanlah kita share dan kawan-kawan ni pula yang lain semua lembab je semua. Anak aku lembab-lembab, untung lengkap. Anak aku kering semua, anak aku lembab semua. Man. Lepas tu share dalam grup pula, dalam grup WhatsApp. Jangan, sebab rezeki anak beza-beza tau. Kita cakap Alhamdulillah, tak perlu share. Kadang-kadang ada orang, betul-betul cerita ni netizen yang perangai. Cakap lah anak kau dapat berapa? Alhamdulillah, cukup lah. Boleh lah nak sambung belajar. Cakap lah anak kau dapat berapa? Anak kau dapat berapa? Cakap lah. Alhamdulillah, dia dah tahu pasal penyakit ain ni semua, dia tak nak cakap. Alhamdulillah, syukur. Itu semua berkat doakan kawan semua. Iyalah, berapa? Dia pun jawab, Alhamdulillah lah dapat 9A. Alah, belagak. Lu tadi kau yang tanya. Itulah perangai netizen Malaysia ke tu. Dia yang tanya tadi, kau pun so cakap. Akhir dia cakap, belagak pula kau bagi kat dia. Betul tak perangai kan? Belagak lah tu. La ilaha illallah. Kawan tu puas nak merahsiakan. Suami ni telah berjaya naik pangkat. Pun tak nak cerita. Dengan laki kau naik pangkat ni. Lepas ni belagak lah ni. Belagak. Engkau yang bagi lagak tu kat dia. Dia tak ada apa pun. Kan? Hari ni paling pelik. Boleh pula sekolah buat program ziarah kasih. Nak cari budak ni. Hidup ke mati ke budak ni kat rumah tak datang sekolah berapa lama. Apa nak jadi ni sekarang ni? Cikgu, sekolah lah cari budak. Kenapa? Kan? Kalau ikutkan nanti lah. PPD pun kalau ikut dan cuma dia tak boleh buat je. Kena bodoh-bodoh je lah tak datang sekolah. Tapi kenapa kita ni beria sangat? Cikgu kan sampai keluarkan senarai nama yang tak datang sekolah. Ada student kan yang tak datang berapa lama. Mak ayah ni hantar mesej. Ustazah minta maaf Ustazah, guru kelas dia Ustazah. Minta maaf Ustazah, anak saya tak sihat. Jadi insyaAllah nanti kalau 3 hari dah diremam. Kalau dia dah baik besok saya suruh pergi sekolah ya. Semoga Allah memberkati. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kesihatan. Yang hantar mesej tadi itu budak tu. Bukannya mak ayah dia. Ini berlaku. Saya tahulah. Saya tahu. Ini sekarang ni zaman dah berubah. Anak-anak boleh scam ni, boleh ni. Boleh copy ni, mesej mak ayah dia. Bayangkan, dia boleh send mesej seolah-olah mak ayah dia yang hantar mesej. Dia boleh buat, lepas tu dia delete. Supaya mak ayah dia tak perasan. Ini berlaku sekarang. Sebab kata, peranan mak ayah, suruh anak belajar tu je. Pentingkan adab. Kita kena terapkan nilai ilmu dan adab ni pada diri anak-anak kita. Hormat. Cuba tengok yang bangsa Cina. Dia pun ajar tentang adab. Hormat cikgu ni, hormat guru. Tak percaya, cuba kita tengok. Sifu. Cuba tengok Jackie Chan tu, yang belajar kungfu mabuk. Dia suruh angkat baldi, angkat air. Suruh ni buat. Dia kadang-kadang kata, dia ni cikgu ni ambil kesempatan je kat aku. Dia rasa macam tu. Tapi tak, akhirnya bila dia berlawan, boleh tahu semua skill tu pakai. Tu mak kena dengar cakap cikgu dia. Dengar sampai habis. Betul. Tu sebab orang kata, datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi? Kalau dilanggar pantang dan larang. Guru dah suruh buat. Guru kata jangan buat, jangan kita buat. Kena belajar. Mak ayah kadang-kadang terlupa nak terapkan nilai penghormatan kepada guru. Guru tak minta dihormati, tapi mak ayah yang kena bagi. Mak ayah yang kena bagi. Sebab apa? Daripada situ baru datang jambatan dia nak menuju keberkatan dia dapat ilmu ni. Sebenarnya. Adab kena jaga. Mak ayah ni pergi sekolah, dengar cakap cikgu. Dengar cakap cikgu. Apa cikgu pesan? Buat. Cikgu kata jangan buat. Jangan kau buat. Dengarlah cakap cikgu. Tu je kita boleh cakap. Itu sebab selagi mana ada masa kita masih ada kontrol dengan anak-anak kita. Itu sebab kata Saidina Umar, bab adab ni lah Saidina Umar kata, dalam mendidik anak tu ada 3 peringkat. 7 tahun pertama, layan anak seperti raja. Apa dia nak bagi? 7 tahun pertama sahaja. Sekarang ni senang. Kedai ikut RM2 terusin ada. Kedai RM2 ada. Bawa, belilah apa dia nak bagi. 7 tahun pertama sahaja. Masuk 7 tahun kedua sampai umur 14 tahun. Layan seperti hamba. Dah mula bagi dia kerja. Dah mula bagi dia tugas. Dia kena buat itu. Dia kena buat ini kat rumah. Dah tolong mak dia. Kemas rumah. Kemas ini. Kena buat itu. Buat ini. Bagi tanggungjawab dekat dia. Siapkan homework. Kena belajar. Bila hamba, bukan semua benda yang dia nak boleh dapat. Ini layan anak firaja sampai umur 18 tahun. Macam mana anak tak rosak?
Tu sebabnya layan anak seperti hamba. Selepas 14 tahun, masuk je umur 15 tahun, layan anak seperti sahabat. Itu yang Saidina Umar ajar. Berbincang dengan dia. So macam mana Long? Macam mana kelas okey tak? Itulah tension lah. Kenapa? Cikgu tu asyik cari salah Long aja. Dalam kelas, tu tak betul, ni tak betul. Macam Long seorang je buat salah. Ya ke? Mesti Long buat salah apa-apa tak? Mana tahu? Tahu kawan-kawan tu buat tak? Punya Long je kena. Macam tu kan, dia kan. Sabar Long. Long cuba dengar apa cikgu cakap lepas ni. Yelah. Long cubalah. Sentuhan kita sebagai mak ayah, nampak kita ambil berat pasal dia. Trend budak-budak sekarang, dia bila nampak, power shoot, itu dulu. Sekarang, anjay. Siapa yang tak faham tu mana old school. Kan, mana dia dapat istilah anjay ni? Rupanya anjing tu, dia tukang anjay tu. Tengok, dia bertanya, anjay apa? Apa dah? Tak, kau tak tahu, kau tak tahu je. Jangan nampak sangat kau tak tahu. Macam dulu, zaman saya dengan Datuk Aris ni dulu, zaman kita orang dulu yang lama ni, ingat tak seluar kalau sampai lutut kita panggil apa? Swasteng. Sekarang budak panggil short. Elah nyampah aku. Kan? Kita dulu kalau kita, saya belajar kat UiTM dekat London Lalu Gajah, lendu. Orang sebut, weh, jom lepak dekat Alo. Budak Lalu Gajah macam tu, jom lepak kat Alo. Budak UiTM sekarang sebut apa? Jom lepak kat AG. Lah geli tekak aku. Macam sekarang, dalam TV dah ada highlight dah. Mari kita pergi ke bazar Ramadan. Mana dia sebut bazar kan? Jom pergi Bazram. Betul sekarang. Jadi itulah. Sekarang ni kat Malaysia pun dah mula dah nak trend kan. Warkop. Jom warkop, warung kopi. Benda ni dekat Indonesia biasa dia panggil warkop kan. Jadi dia dah mula nak trendkan benda tu. Kena cepat. Lambat kita akan ketinggalan.